kita kerja macam kerja kampung je, kerja bercocok tanam. Ada hasil sikit tu kita jual lah. Sekali jual kadang dapat 50 ke macam tu. Kalau sebulan tu kita agak-agak dalam 500 sajalah. Kalau nak ikutkan memang tak cukup lah. Tapi orang kata nak buat macam mana, itu je yang dapat. Lepas tu dah dapat kerja dengan yayasan ni, alhamdulillah lah. Okey lah. Kayaknya pendapatan pun okey. Macam orang cakap, bersyukur lah tu. Saya salah seorang penerima tajaan skim pelajar cemerlang dari Yayasan Pahang. Tanpa beasiswa ni, agak sukar lah untuk saya sambung belajar. Sebab kos untuk sambung NCCA memang mahal lah. Saya rasa lah, semenjak ni cucu masuk dekat sebelah Patona, alhamdulillah lah, dia pun suka lah ke sana. Jadi adik dia pun nak ke situ juga. Ya, saya pun senang hati lah. Tengok cucu-cucu boleh belajar membaca. Harapan saya boleh perpanjangkan lagi. Dengan adanya Perpima menjalankan tugas-tugas membangunkan insaniah masyarakat orang asli di perkampungan-perkampungan, kita telah melihat sekarang ini banyak kemajuan sejak lebih kurang 20 tahun yang lalu. Amat-amatlah berbeza. Program-program pertama ni sepatutnya terus dikekalkan sampai bila-bila kerana ianya amat-amat bermanfaat kepada masyarakat orang asli. Terima kasihlah kepada Menteri Besar dan Kerajaan Pahang. Kini dapatlah saya bekerja, pendapatan okey untuk keluarga saya macam tu. Terima kasihlah banyak-banyak. Setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak Yayasan Pahang, terutamanya MUIB, pihak JAKAWA yang telah menyediakan peluang-peluang pendidikan untuk masyarakat orang asli. Dan tidak lupa juga kepada kerajaan negeri di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Haji Wang Rosli, dan juga kepada oraku yang telah membantu memberikan rumah kepada masyarakat orang asli yang tidak memiliki rumah sendiri. Saya juga merupakan salah seorang penerima rumah PPR tersebut, alhamdulillah. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Kerajaan Negeri Pahang sejak dahulu lagi kerana telah berjaya mewujudkan program pembangunan tamadun masyarakat orang asli yang sebenarnya pertama dan pertama-tama di Malaysia. Jadi Pak masyarakat asli ni tuan-tuan dan puan, yang pertama sekali pendidikan, yang kedua ekonomi, dan bagaimana untuk kita meningkatkan perkara ini, kita kena sediakan infrastruktur yang baik, dan insyaAllah kita akan buat yang terbaik untuk masyarakat Pahang asli.